kepada semua pihak, khususnya pihak industri, penyelidik, agensi kerajaan yang telah menjayakan usaha ini. Dengan termeterainya perjanjian ini, saya yakin insyaAllah kita berada dalam rangsangan yang tepat untuk menerajui inovasi hijau dan memacu masa depan industri sawit Malaysia yang lebih mampan dan kompetitif di pesada dunia. Saya juga mengambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang merayakannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Dr. Ahmad Prof. Haji Gulam Khadir, Ketua Pengarah Lembaga Penyiaran Sawit Malaysia, dipersilakan dulu. Terima kasih Datuk. Ucapan Yang Mulia Datuk bukan sahaja memberikan gambaran jelas tentang hala tuju kerjasama ini, para turut menyuntik semangat untuk semua terus menyokong inisiatif memajukan industri produk sawit melalui inovasi dan kerjasama strategik. Para puan, tibalah acara kepuncak majlis kita pada hari ini, acara menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Sumisau Jana Berhad dan MPOB yang akan membuka lembaran baharu dalam pemindahan teknologi tempatan ke sektor industri dan menyumbang secara langsung kepada pembangunan industri hiliran berasaskan sawit negara. Jadi tuan-tuan dan puan, majlis mempersilakan tim-tim kehormat yang akan mengambil bahagian dalam acara ini. Encik Razlan bin Nobi, Pengarah Eksekutif Merangkap CEO sebagai Wakil Sumisau Jana Group Berhad, dan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Prof. Haji Gulam Khadir, Ketua Pengarah MPOB sebagai Wakil Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Dijemput ke pentas juga saksi bagi acara Jana Group Berhad, Encik Ramli bin Muhammad, Pengarah Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Operasi Sumisau Jana Group Berhad, dan Yang Berusaha Dr. Ramli Muslim, Timbalan Ketua Pengarah R&D MPOB. Diminta tuan-tuan mengambil tempat masing-masing. Dan sebelum kita meneruskan dengan sesi menandatangani dokumen, kita jalankan dulu sesi penggambaran sebelum penandatanganan. Izinkan majlis menjemput tuan-tuan pandang ke arah kamera di hadapan anda. Jangan lupa untuk senyum. Baiklah. Terima kasih. Dan majlis kini diteruskan dengan sesi menandatangani dokumen. Dipersilakan wakil kedua-dua pihak, Encik Razlan bin Nobi, Yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Prof. untuk menurunkan tanda tangan pada dokumen MOA yang telah disediakan di atas meja. Dan seterusnya dipersilakan untuk saling menukar dokumen dan menurunkan tanda tangan pada dokumen masing-masing. Satu lagi tanda tangan. Dan itu dia, selesai pun sudah sesi penandatangan ini. Terima kasih datang yang diucapkan kepada Sumisau Jana Group Berhad dan lembaga kedua wakil penandatanganan untuk berdiri dan berjabat tangan. Dijemput Encik Razlan bin Nobi dan Yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Prof. dan saksi masing-masing untuk tampil sedikit ke hadapan. Dan sekali lagi kita ambil gambar bersama-sama sebagai simbolik perasmian kerjasama ini. Tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada Sumisau Jana Group Berhad dan Malaysian Palm Oil Board MPOB. Itu dia kerjasama yang akan dijalinkan. Baiklah, sila terus berada di atas pentas. Majlis ingin menjemput Deputi Kehormat untuk sesi bergambar kenang-kenangan. Encik Liang Kok Siang, Independent Non-Executive Chairman, dan juga Dr. Zafarial, Pengarah Bahagian Kemajuan Teknologi Oleokimia. Mari kita ambil gambar bersama-sama. Dan ini merupakan acara yang terakhir untuk majlis hari ini. Jangan lupa untuk senyum. Tahniah diucapkan dan selamat Hari Raya.